Rahsia doa cepat makbul. Doalah dengan nama-nama Allah ni, Asmaul Husna. Ya Allah ya Fatah, Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Razak, Ya Allah ya Fatah yang Maha membuka. Bukakan rezeki, bukakan jalan untuk setiap masalah-masalah kita. Kakak abang semua, ni dia nak tunjuk, ini adalah purnama. Purnama ni dia ada 3 kombinasi color, putih, hitam dan juga gold. Khas untuk kakak abang yang sukakan something yang nampak luxury dan ada hint Islamik dekat sini. Kakak abang boleh tengok. Yang ini sebenarnya design kita yang dah agak lama tapi dia masih lagi hot selling. Ada juga yang jenis melintang dan ada juga yang warna putih. Kalau Kak Abang tengok, ini main color dia adalah warna hitam. Ada yang main putih dekat depan sana dan kita gunakan eksklusif gold frame. Untuk Kakak Abang semua, ini adalah Asmaul Husna, bukan sekadar hiasan. Macam Dian cakap tadi, jangan lupa applykan nama-nama Allah dalam setiap doa kita. Sebab apa? Setiap satu-satu ni ada maksud yang tersendiri dan itu antara satu rahsia Allah cepat makbulkan doa kita. Puji Allah dulu. Gunakan yang mana satu nama-nama Allah ni dengan apa yang kita hadapi, apa yang kita nak minta. Contohnya ya Allah yang Maha Penyayang kan. Okey, untuk kakak abang semua sekarang tengah minggu cuti, double promotion untuk kakak abang yang walk in ke galeri kita. Boleh tengok sekarang ramai yang datang dan konsult dan soul. So untuk kakak abang semua, ingat nak cari dekat mana? Dian Signature Section 7 Shah Alam, penuhi rumah dengan kalimah apa-apa Allah nombor 1.